Boleh tak bersedia tak simpan almari yang terdapat gambar kartun perempuan dan haiwan di dalam rumah? Kalau gambar-gambar tadi untuk permainan kanak-kanak boleh. Untuk perhiasan rumah tak boleh. Kanak-kanak ni dia lah sensor dia panggil. Kita tak boleh beli dan main patung-patung. Kanak-kanak boleh main patung. Teddy bear boleh. Ultraman boleh. Transformer boleh. Adudu boleh. Mana boboiboy? Mana boboiboy? Adudu pun boleh. Mahal lagi. Benda lagi cicok man boleh. JKK man pun boleh. Faham lagi. Boleh mainan kanak-kanak. Jadi untuk kanak-kanak boleh. Untuk ajar budak-budak pun boleh. Dalam pasti, dalam tadika boleh lukis gambar itik, gambar apa untuk kanak-kanak belajar. Tapi kalau rumah kita tak boleh. Lukis gambar itik, gambar berulang di dinding, haram. Tempat belajar boleh. Ni gantung di kereta, banyak kan perempuan. Gantung kereta belakang 2 ekor teddy bear. Alik kanan spider. Depan ada benda beruk 2 ekor. Habis biasanya kereta main viva. Faham lagi? Nyakit tak apa molek kat tu. Nampak? Nyakit tak apa sihat otak. Kalau main kanak-kanak pada kartun dinding cerita cermin gitu. Bubuh atas kursi. Anak kita cek main, masuklah kereta dia main benda tu. Tidak ia kaca gear kita. Faham tak? Kita tengah laju bawa gear aku stang. Cabut je. Faham? Jadi kita pun mainan. Dia main. Tu boleh.